So tadi sebenarnya aku ni kacau dengan perempuan mana dah. Kita tengok sekarang kau apa. Sekarang aku 11.20. Okay, pasal aku on the way pergi mamak kan. Aku nak beli nasi goreng telur mata kan. So aku masuk-masuk mamak tu, tiba-tiba ada seorang akak Indo yang datang kan. Dia cakap kat aku, dia tanya aku kan, udah punya cewek belum? Masa aku tak tahu nak cakap apa kan. Lepas tu aku macam gelak-gelak lah. Aku tanya cewek tu apa kan. Lepas tu dia cakap tahun berapa apa tak dia cakap. Lepas tu tiba-tiba kan, depan aku tu ada makcik tau. Makcik, lepas tu akak tu dekat belakang aku kan. Makcik tu buat macam ni kat akak tu. Aku lihat macam, what? Lepas tu nasib baik ada akak Melayu tu. Dia tengok aku kan, dia senyum-senyum kan. Ayah, tak payah, rekod lah. And yang kasi aku makanan ni pun akak yang tanya aku tadi tu kan. Lepas tu aku tengok muka dia kan, dia senyum-senyum kat aku macam ni. Aku pelik, aku tanya harga berapa. Masalah sekarang aku takut satu lah. Takut tiba-tiba dia letak macam benda-benda kan dalam ni kan. Mana tahu dia letak minyak apa-apa kan dalam ni kan. Tapi tu lah, nak habis lah. Dah habis lah pun.